Seorang calon CJ pelajaran Malaysia SPM ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Kuala Keluang, Jelebu, Negeri Sembilan pada Sabtu. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Azafni Ahmad berkata pihaknya telah menerima panggilan daripada Pegawai Perubatan Hospital Jelebu pada jam 11.50 malam memaklumkan kejadian membabitkan remaja perempuan itu. Jelas Azafni, siasatan awal polis mendapati mangsa merupakan seorang pelajar sekolah dan telah ditemui dalam bilik pertama rumah teres tingkat. Rumah itu merupakan kediaman keluarga dan si mati telah mengunci pintu bilik dari dalam. Beliau berkata pemeriksaan lanjut ke atas tubuh badan mangsa tidak menemui sebarang kesan pergelutan atau unsur jenayah selain tiada kesan geledah atau kehilangan barang-barang peribadi milik mangsa. Tambah beliau, prosedur berdasar telah dijalankan pada Ahad sekitar jam 10 pagi dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut SDR.